الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة من عمل ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا موتا ولا حياة ولا نشور. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. الله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد.
Yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang dihormati para ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman, dan yang saya muliakan para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah maghrib kita pada malam ini insya-Allah bersambung kita dengan kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan Al-Alim Allamah, yang digelarkan ia dengan laqab Tok Wan Ali Kutan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kita sambung insya-Allah muka surat 38. Kat mana ya? Masuk sifat hayah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, sifat hayah, sifat hayah dan ke-10 daripada jumlah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang wajib atas setiap mukallaf, laki dan perempuan, supaya mempelajari dan mengetahui bersungguh-sungguh, yaitu sifat namanya hayah. Jadi dan ke-10 daripada susunan 20 sifat yang wajib bagi Allah, yaitu sifat hayah. Itu kalau mengikut kepada tertib 20. Kalau mengikut tertib yang sifat 20, maka ni yang ke-10 lah kita nak belajar. Adapun kalau mengira daripada tertib sifat ma'ani, sifat ma'ani ini yang keberapa? Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani ada 7. Bermula dengan sifat kudrah. Jadi kudrah, iradah, ilmu, hayah. Jadi yang keempat kalau mengikut tertib sifat ma'ani. Boleh faham ya? Gitu. Jadi bolehlah dhabit, catat di situ. Dan ke-10 tu artinya daripada tertib 20 sifat wajib bagi Allah yang disusun oleh para ulama. Kemudian dhabit lagi pada ruang-ruang yang ada tu. Adapun bagi tertib sifat ma'ani yang keempat. Sebab sifat ma'ani ini ada 7.
Bermula dengan qudrah, kemudian iradah, kemudian ilmu, dan yang keempat hayah. Itu kalau tertib ma'ani. Kalau tertib 20, yang ke-10. Baik. Artinya, arti hayah tu. Jadi kita terjemah dulu. Daripada bahasa Arab, iaitu hayah bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tuan pengarang kitab kita ini mengertikan dengan istilah hidup. Hidup. Boleh kita nak sebut hayah artinya hidup. Cuma tambahan sikit. Siapa yang biasa dengar ni, biasalah. Yakni, dhabitnya ialah, adapun majoriti ulama-ulama di alam Melayu. Adapun majoriti ulama-ulama tanah Melayu menterjemahkan hayah dengan pehidup. Kalau dalam kitab kita ni, tuan pengarang kitab, dia terjemahkan dengan hidup sahaja, boleh, tak ada masalah. Cuma, sebagai dhabit lah, tambahan, baca balik ayat tadi tu, adapun ulama-ulama tanah Melayu menterjemahkan hayah dengan pehidup. Dia tambah imbuhan pe. Kenapa? Kebanyakan ulama-ulama tanah Melayu, ketika mana mereka ini menulis kitab-kitab tauhid yang membicarakan sifat 20, tak kala mengerti menterjemahkan hayah dengan meletakkan imbuhan pe, jadi pehidup. Mengapa? Soalannya mengapa diletakkan dengan pehidup? Ada perkataan pe. Kerana pe dalam bahasa Melayu menunjukkan nama bagi sifat. Nama bagi sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah, kalau kita baca kebanyakan kitab-kitab tauhid di alam Melayu kita, seperti kitab Misbahul Munir, seperti kitab Baqurah Al-Amani. Dia asalnya daripada kitab Baqurah itulah. Tuan pengarang dia Pak Dail Makkah rahimahullah ta'ala. Ulama tanah Melayu yang mastautin di Makkah. Orang panggil Pak Dail Makkah. Tuan pengarang yang menulis kitab Baqurah Al-Amani. Jadi sehingga dinisbahkan kepada Tariq Pak Dail. Yang guna pe ni asalnya dimasyhurkan oleh ulama yang bernama Pak Dail Makkah. Tuan Guru Haji Wan Ismail Makkah. Makkah tu kerana beliau duduk di Makkah, mengajar di situ, dan ramai anak muridnya menjadi ulama-ulama yang besar. Jadi laqab dia, gelaran dia Pak Dail Makkah. Dialah ulama yang tulis kitab namanya, kalau tuan-tuan biasa dengar lah, nama kitab tu Baqurah Al-Amani. Kalau di kalangan pelajar-pelajar madrasah pondok, terkenal dengan sebutan kitab Baqurah sahaja. Sebut Baqurah tu faham selalu dah. Kalau kita orang awam ni, Baqurah benda tu. Baqurah tu nama kitab.
Namanya Baqurah Al-Amani. Tuan pengarangnya nama Pak Dail Makkah, nama dia. Seorang ulama yang asal lahir tanah Melayu kita, kemudian mastautin dan seterusnya, meninggal di bumi Makkah. Kemudian dia ulama besar di sana, mengajar dalam Masjidil Haram dan melahirkan ramai ulama-ulama, kemudian selepas daripadanya ulama-ulama yang muktabar juga. Jadi asal daripada Tariq Pak Dail Mekah ni lah yang masyhur menterjemahkan kalau sifat ma'ani ni, ketujuh sifat ma'ani itu, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar, kalam, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu digunakan dengan imbuhan pe. Pe kuasa, pe kehendak, pengetahuan. Ni sifat ayah ni, pe hidup. Kalau sama, pendengar. Kalau basar, pelihat. Dan kalam, pekata. Tu dia. Jadi ada pun, baik, tentang persoalan yang mana satu kita nak guna ni, hidup ke, maha hidup ke, pehidup ke, yang mana satu? Semuanya betul. Kalau kita nak sebut al-hayah itu artinya hidup, sah. Kalau kita nak sebut al-hayah itu artinya maha hidup, sah. Cuma, kenapa ulama-ulama tanah Melayu majoriti menterjemahkan hayah dengan pe, letak pe? Kerana mengikut ketepatan dari segi sudut bahasa Melayu kita. Kerana bila letak pe, menunjukkan itu, pe tu menunjukkan nama bagi sifat. Nama sifat. Itu dia. Jadi sebab tu ma'ani ni, ulama-ulama dia lebih menterjemahkan dengan letak imbuhan pe. Okey, ni saya sebut ni untuk pengetahuan lah ya. Tak catit pun tak apa, tapi biar faham. Mengapa kalau kita baca kitab-kitab ulama tanah Melayu berkisar pada tauhid ni, kita akan tengok kalau sifat ma'aninya terjemah lain-lain. Kitab kita ni Zahratul Murid, Tok Wan Ali Kutan menterjemahkan dengan hidup saja. Sah. Tengok ya. Beginilah ulama-ulama kita cermatnya mereka. Sehingga kan sudut bahasa pun ambil kira juga. Faham tu? Tu dia. Kerana ia lebih menepati pada bicara yang akan kita sebut. Sebab itulah al-hayah ni sebagai dhabit tambahan. Adapun ulama-ulama di tanah Melayu menterjemahkan hayah dengan apa tadi? Pehidup. Okey, boleh faham ya? Pehidup. Okey. Contohlah, misalan contoh nak bagi nampak. Apa Okey. Penyapu. Okey, penyapu. Penyapu tu apa? Penyapu tu apa? Nama benda lah kan? Tu. Nama sejenis benda, alat untuk menyapu. Nama dia penyapu. Faham tu? Baik. Kalau menyapu menunjukkan apa? Kata kerja lah. Kan? Kita tak sebut, kalau kata kerja, kita tak panggil penyapu. Tolong penyapu je. Tak kena tu, dari segi tata bahasa tu, tak kena tu. Tak? Jadi sebut, kalau kita nak suruh seseorang, tolong sapu je. Tolong sapu ataupun tolong menyapu. Okay? Jadi menyapu tu menunjukkan kata kerja. Perbuatan nak.
Tu. Kemudian kalau kita minta tolong seorang, tolong ambilkan saya, kita nak sebut apa? Tolong ambilkan saya. Ada kita sebut, tolong ambilkan saya menyapu tu. Kena tak? Dari segi tata bahasa. Tapi kita fahamlah benda tu, kita akan ambil penyapu juga, tapi dari segi sudut bahasa je. Sama juga sini. Penghidup tu nama sifat yang ada di zat Allah. Tu dia. Jadi, lepas tu bicara maknawiyah pula nanti, apa dia? Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah yang hidup. Nampak? Tu beza dia. Dengan misalan tadi tu. Penyapu dengan menyapu kan membawa makna yang berbeza. Padahal benda tu je nak ceritanya. Perkataan sapu tu je. Kan? Tu. Lepas tu kias dengan benda lain lagi. Baik, tak ada apalah. Itu cuma perbezaan dari sudut penggunaan bahasa je. Ketepatan bahasa. Itu dia. Baik. Kemudian artinya, arti hayah hidup. Boleh juga maha hidup ataupun pehidup. Lawannya lawan hayah ataupun lawannya lawan hidup ialah mati. Maka hidup itu dipanggil sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Lawannya, yakni lawan kepada hayah, mati, yakni mati itu adalah sifat mustahil. Itu dia. Mustahil pada akal. Tu lawannya. Tulislah situ dhabitnya. Lawannya iaitu lawan bagi sifat pehidup. Hidup ni mati. Maka mati itu adalah sifat yang mustahil. Mustahil apa? Aqli. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tak tergambar pada akal adanya. Jadi tak boleh terima. Tak terima sekali akal kita bahawa Allah itu bersifat dengan mati. Maka itu tak terima akal. Baik. Dan makna hayah itu. Baik, sekarang ni Tuan Pengarang Kitab melanjutkan perkataannya dengan perkataan dan makna. Apa maksud perkataan dan makna? Iaitu Tuan Pengarang Kitab nak membawa kita yang belajar kitab ini, sekarang ni kita nak ambil faham secara keseluruhan menurut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tadi kita hanya terjemahkan daripada Arab kepada Melayu, maka kita tahu di situ arti hayah artinya hidup, maha hidup atau pehidup. Itu dari segi terjemah dulu. Sekarang ni dan makna artinya, maksud dia apa? Sekarang ni kita nak ambil faham bagaimanakah kita ahli sunnah wal jamaah nak faham sifat hayah secara keseluruhan. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan sifat hayah ni, nak pegang macam mana? Begitu. Sebab hasil daripada kita faham ni, maka faham itulah yang kita nak pegang sebagai i'tiqad, akidah. Okey. Itu maksud dan makna hayah itu. Dan makna hayah itu iaitu sifat yang mawjudah. Yakni al-hayah ni, yang kata hidup ni, adalah sifat yang mawjudah. Apa arti mawjudah? Tulis di situ. Mawjudah artinya yang ada. Yang ada. Mawjudah yang ada. Maknanya, sifat hayah ni adalah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kemudian
lebih detail lagi begini, maksud maujudah ni. Itu terjemah dulu. Terjemah apa maksud sifat yang maujudah, yakni sifat yang ada. Baik, kemudian nak faham lagi detail, apa makna yang ada tu? Nak faham macam mana yang ada tu? Begini, kata ulama, maksud sifat maujudah, yakni sifat yang ada tu, nak faham dia begini. Erti dia ialah, sekira-kira kalau dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, kalau dibukakan hijab, yakni hijab tu apa? Dinding yang menutupi hamba sehingga kita tak dapat melihat. Jadi bila disingkapkan tabir ini, hijab ini, dinding ini, maka kita dapat melihatnya. Jadi balik semula. Apa maksud sifat yang maujudah, yakni sifat yang ada? Yang ada tu maksud dia, kata ulama, sekira-kira kalaulah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para hamba-Nya dapatlah melihat akan sifat ini pada zat Allah. Pada diri Allah tu dapat dilihat sifat ni ada pada zat Allah. Maknanya kita boleh lihat dengan mata kepala kita sifat hayah ini pada zat Allah. Itu makna sifat yang maujudah. Contoh. Okey, contoh ya. Contoh. Untuk lebih memahami maksud sifat yang maujudah ni. Baik, contoh. Saya contohkan saya. Okey, saya contohkan saya ni. Okey. Jadi, begini. Saya ni zat. Mana? Saya ni zat. Okey? Zat. Lepas tu, pada diri saya ni, ada sifat-sifat yang maujudah. Yang ni sifat-sifat yang tuan-tuan boleh tengok. Kerana sifat ni ada. Seperti apa yang tuan-tuan nampak kat saya ni. Sifat-sifat. Ni yang kalau tunjuk ni, ni saya ni dipanggil zat. Jasad saya lah ni. Kemudian sifat yang, apa sifat yang kita boleh tengok? Yang tuan-tuan boleh tengok sekarang ni. Apa dia? Okey. Apa dia sifat? Perlihat. Okey. Okey, betul lah. Maksudnya, pada saya ni ada sifat apa dia? Perlihat. Okey. Jadi, sifat perlihat ni ada kan? Ada tak? Ada. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa sifat perlihat ni? Mata lah. Mata. Ainun. Mata. Kemudian, ini sifat sifat yang ada pada saya. Iaitu sifat perlihat. Apa dia yang tuan-tuan tengok? Biji mata. Jadi, nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak lah. Jadi, dipanggil sifat perlihat yang ada pada saya, pada diri saya ni, tuan-tuan boleh lihat. Maknanya sifat ni ada, sah untuk dilihat. Lagi, warna kulit. Warna kulit, jadi warna kulit tu sifat. Sifat yang ada pada diri saya. Maka, dapat lihat tak? Warna ni, dapat. Maka ini dipanggil sifat apa? Maujudah. Sifat yang bangsa ada. Faham tu? Itu maksud sifat yang maujudah. Ini saya buat misalan ni, contoh ni nak bagi faham je. Tapi jangan bawa kefahaman ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nak bagi faham saja. Sebab maha suci Allah daripada Allah dimisalkan dengan sesuatu. Contoh macam tadi saya sebut. Tuan kita jawab apa dia? Tu sifat perlihat. Jadi saya lihat dengan apa? Mata kan? Sah untuk makhluk tengok, melihat dengan biji mata ni. Tuhan buat ni. Tapi jangan samakan dengan Allah. Allah ada tak sifat perlihat? Ada. Sama ke macam kita? Laisa kamithlihi syai' mukhalafatuhu lil hawadith. Kita dah belajar dulu.
Allah tidak serupa, Allah tidak sama, tidak semisal pada zatnya, pada sifat dan af'alnya. Bila kata Allah tak sama pada sifat, sifat perlihat ada tak pada Allah? Ada. Sifat tu maujud tak? Sifat yang maujud, yang ada, sah untuk dilihat. Habis itu macam mana? Adakah macam tuan-tuan lihat, perlihat yang daripada saya ni? Tak. Kerana apa dia? Allah maha suci daripada menyerupai, menyamai segala yang baru. Tu kena jaga. Cuma saya buat contoh ni kat saya ni supaya tuan-tuan faham perkataan sifat maujudat tu apa. Dah faham? Baik. Sebab tu ulama' dia guna perkataan apa makna sifat maujudah ni. Sifat maujudah ni, terjemah dulu apa dia? Sifat yang ada. Ada kat mana? Ada pada zat Allah lah. Sifat ni, yang sifat perhidup ni, adalah pada zat Allah. Jadi sifat ni ada sekira-kira kalau Allah buka hijab kepada hambanya, maka dapatlah kita hamba melihat sifat tu. Macam mana? Tu tak diketahui. Tu je. Bagaimana sifat perhidup tu? Sifat tu macam mana? Rupa dia macam mana? Ini tidak diketahui, ulama' tak bahas. Serahkan kepada Allah. Sebab hakikat zat sifat af'alnya hanya dia saja, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kita tak tahu. Sama ada zat Allah macam mana? Kita tak mengetahui. Allah saja yang mengetahui hakikat zat dia. Sebab kita dah belajar dulu kan? Jangan kita cuba apa dia? Mengimajinasikan, membayang-bayangkan apa yang terlintas dalam benak kepala kita. Allah begini, cahaya ke dia besar lebih daripada bumi ke apa ke? Bukan Allah itu. Sehingga dia ajar kita, Nabi ajar kita, mari lintasan yang apa dia dalam kepala kita tu, minta lindung kepada Allah. Kerana apa dia? Lintasan-lintasan macam itu biasanya dibawa oleh syaitan. Supaya apa dia? Membayangkan Allah ini ada rupa, ada tangan le, ada kaki le. Sebab itu kita belajar sifat apa dulu? Sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya apa dia? Bersalahan Allah dengan segala yang baru, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, tak sama dengan makhluk. Jadi hakikat Allah tu bagaimana? Tiada diketahui. Cukup itu saja. Cuma di syurga besok adalah kita dapat tengok. Ini tidak diingkari. Sebab apa? Allah sendiri sebut dalam Quran. Kan? Jadi iaitu penghuni syurga dah masuk syurga besok, antara nikmat paling besar apa dia? Diseru pada hari Jumaat. Dalam syurga ada hari juga. Tu ada. Hari Isnin, hari Selasa, hari Jumaat ada dalam syurga. Okey? Tu. Kemudian hari Jumaat adalah hari raya bagi ahli syurga. Jadi nikmat, antara nikmat yang paling besar ialah apa dia? Diseru kepada penduduk syurga untuk datang berkumpul di satu tempat, tempat dalam syurga ni, mana-mana tempat pun apa dia tak dapat dibayangkan keindahan, kecantikannya. Tunggu masuk je lah kan. Masuk syurga Allah. Tanah syurga ni bukan macam ada lecak-lecak ke? Ada lecak-lecak ke? Ada apa tu? Tak ada. Tanah syurga ni daripada apa dia? Zabarjat umpamanya. Daripada yakut. Tanah syurga tu. Daripada kasturi. Macam mana? Tak dapat nak dibayangkan. Tak dapat nak dibayangkan. Itulah tanah syurga. Macam mana? Kita tak pernah terbayang, tak pernah tengok, tak pernah terbayang dalam kepala otak kecantikannya. Kalau nak buat bandingan dengan satu tempat yang paling cantik dalam dunia ni, tak langsung tak ada bandingan. Walaupun tu kita kata itulah pemandangan view yang paling cantik ada dalam dunia. Switzerland ke? Switzerland bukan saya pernah sampai pun, tengok je dalam gambar. Terpegun lah kita tengok. Bila lah dapat pergi. Yalah. Jadi itu antara tempat yang memukau mata tengok tu.
Air terjunnya dengan dia punya saljinya, dengan punya rumput apa semua cantik. Dan sungainya, Allah cipta susun cantik dalam syurga, itu bukan bandingannya. Maknanya kita dapatlah tengok benda yang paling cantik atas dunia, tapi dalam syurga keindahannya tak pernah dibayangkan kita. Cuba kita bayangkan. Cuba kita pejam mata, kita cuba imajinasikan sendiri-sendiri kepala otak kita. Gini, ada sungai gini. Bukan dia tu. Bukan dia. Maksudnya, tunggulah jalan. Masuk syurga besok, baru tahu keindahan syurga. Tapi nak masuk syurga, akidah kena sah dulu. Ada tak? Sebab syarat nak masuk syurga ni apa dia? Iman kena sah dulu. Ni ngaji tauhid ni, untuk apa ni? Tempah tiket. Tu. Satu-satu ilmu yang kita belajar untuk menempah tiket ke syurga. Yang tidak ada pada ilmu yang lain. Ilmu tasawuf tujuan nak bersihkan hati je. Ya. Bersihkan hati daripada sombong, jadi orang yang tawaduk, daripada orang yang riak pada ikhlas. Itu tasawuf. Fiqh, kita ngaji fiqh untuk apa? Nak betulkan ibadat. Supaya ibadat kita ni, sembahyang kita ni betul, ada rukun dia, ada syarat bagi sah dia. Tu. Tapi tauhid ni membetulkan apa dia? Perjalanan, pegangan, akidah, iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi sebab tu ilmu tauhid ni adalah ilmu yang kalau kita belajar selesai, kita sudah ada tiket. Maknanya kita dah dapat tiket dah. Macam kita nak beli apa, nak masuk stadium ataupun nak masuk tempat-tempat yang kenakan tiket. Beli dulu simpan. Maksudnya ada tarikh dia sekian. Tu dia. Jadi kalau tak ada tiket, tak boleh masuk. Duduk je lah kat luar tu. Contoh misalnya ada. Jadi tiket ke syurga tidak ada ilmu yang lain kecuali ilmu tauhid. Baik, kemudian bila kita masuk syurga besok, nikmat yang terbesar dalam syurga ialah melihat zat Allah. Baik, kata ulama, bila hijab tu disingkap, maka seluruh ahli syurga dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat tu apa dia besok? Dua. Yang pertama kita dapat tengok zat Allah. Apa zat tu? Diri Allah tu lah. Zat Allah tu lah. Macam mana? Jangan tanya. Jangan tanya. Macam mana? Jangan membayang-bayangkan. Okey, sebab tiada ketahui hakikatnya kecuali Allah Ta'ala saja. Tunggulah masa kita tengok. Baik. Zat dia. Yang kedua kita dapat tengok apa? Bila dapat tengok zat, yang kedua kita dapat tengok sifat dia. Sifat apa? Sifat yang maujudah ni lah. Apa dia? Sifat ma'ani lah. Sifat kudrah dia, sifat iradah dia, sifat ilmu dia, sifat hayah, sifat sama', basar, kalam. Sebab 7 sifat ni, ma'ani ni, dipanggil sifat yang maujudah. Sifat yang ada. Maka bila kita tengok zat Allah tu, kita dapat tengok sifat kudrah pada zat Allah. Sifat ilmu dia, sifat basar dia, sifat termasuk hayah dia. Itulah maksud sifat maujudah. Sifat yang ada. Nak faham dia begitu. Tu dia. Okey, boleh faham dah? Ya. Dia macam ni. Sifat yang sifat ilmu yang ada pada makhluk macam orang ni, kita dapat mendengar. Bila kita dapat mencapai dengan salah satu panca indera, itu dia panggil sifat yang mewujudah. Jadi tengok contoh macam kita tengok satu orang ulama, bila dia syarah dia kupas bab ilmu, kan kita dengar tu. Bila kita dengar, benda tu ada tak? Ada. Sebab dapat dicapai dengan pendengaran sifat mawjudah. Sebab ulama sebut kaedah dia begini. Kullu mawjudin yasihhu an yura wa yusma'a.
kaedah dia. Apa maksud dia? Kullu mawjudin, setiap yang ada. Kullu mawjudin, setiap yang ada itu, yasihhu ayyura, sah untuk dilihat, wa yusma'a, dan untuk didengar. Untuk didengar. Jadi sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Menunjukkan setiap benda yang ada bukan setakat capai dengan panca indera mata, tapi bab dengar pun dikira maujudat juga. Sebab kita dapat capai dengan pendengaran. Buktinya bila seorang ulama tu dia hebat dalam cakap, maka nampak, dengarlah keilmuan dia tu, kupasan ilmu dia, maka kita dapat mencapai dengan pendengaran kita sifat ilmunya. Kan? Tu dia. Gitu. Jadi sebab tu ilmu, sifat ilmu yang ada pada makhluk ini termasuk sifat maujudah. Sebab apa? Dapat dicapai dengan pendengaran. Itu dia. Tapi sifat ilmu pada Allah dapat dilihat dengan mata. Macam mana? Tiada diketahui hakikatnya, serahkan pada Allah. Boleh faham tu? Jadi itulah maknanya sifat yang maujudah. Jadi kita padamlah balik contoh-contoh tadi tu. Padam balik. Betul-betul? Maha suci Allah daripada dimisalkan dengan sesuatu. Tapi dalam pelajaran nak buat faham, dah faham? Okey. Kita sekarang ni nak faham sifat maujudah tu. Sebab ada orang kadang-kadang akal dia tak capai. Apa benda maksud dia ni? Puas aku mikir, tak faham-faham. Sebut contoh misalan tu, kan? Macam saya contohkan saya tadi tu, apa sifat yang tuan-tuan nampak? Tu baru faham rupanya. Oh gitu. Jadi sebab tu padam-padam kan. Sebab apa? Takut kita mengisbatkan Allah pula dah nanti. Mengisbatkan Allah ada. Faham cukup lah. Okey dah. Tu nak terang sifat maujudah tu apa? Baik, habis. Kemudian sambung lagi. Lagi qadimah. Perkataan lagi qadimah. Apa qadimah? Qadimah iaitu yang sedia. Maksudnya sifat ni bukan sifat yang baru. Yang ni sifat qadim. Sedia. Maksudnya sifat ni sifat yang baru ada kepada zat Allah. Tak. Zat Allah qadim, maka sifat dia pun qadim. Apa maksud qadim? Adanya tidak didahului dengan tiada. Itu maksud qadimah. Maksudnya lawan kepada qadimah hadithun, yakni ada permulaan. Jadi kalau kita kata sifat hayah ni sifat yang baharu, maka itu mustahil. Itu dah kekurangan bagi Allah. Jadi zat Allah qadim, maka segala sifat-sifat Allah juga qadim. Dia panggil qadimah. Menunjukkan semua, bukan sifat hayah aja. Semua sifat Allah ni qadimah. Sebab tu dia guna lafaz qadimah. Yakni menunjukkan semua sifat Allah, bukan setakat hayah. Hayah dah tentulah. Semua sifat Allah Ta'ala ni sebagai sifat kamalan Allah semuanya qadim belaka. Yakni adanya, tidak ada permulaan adanya. Tu maksud qadimah. Boleh faham ya? Okey, habis. Yang berdiri ia sifat hayah. Ia tu dhamir. Dhamir tu maksudnya ganti nama diri. Dalam kaedah bahasa Arab dipanggil ganti nama diri. Ia tu tak sebut namanya. Guna ia saja. Jadi ia tu dipanggil dhamir dalam bahasa Arab. Tak? Jadi yang berdiri ia tu balik kepada siapa? Sifat hayah tu. Yang berdiri ia sifat hayah dengan zat. Zat siapa? Zat Allah yang qadim. Yang qadim tu semakna tadi dah. Yang qadimah tu. Maksudnya zat Allah qadim, sifat dia qadim juga. Tu. Baik, yang berdiri itu apa maksud dia?
Yang berdiri. Yang berdiri ia sifat hayah tu dengan zat yang qadim, zat Allah yang qadim. Maksud berdiri itu apa? Nak faham berdiri itu apa? Berdiri itu maksudnya yang ada di zat Allah. Tu. Yang berdiri, yakni tulis kat situ dhabit apa dia? Yang berdiri yang ada apa dia sifat hayah tu dengan zat yang qadim. Jadi yang berdiri itu maksudnya yang ada lah. Yang ada. Dia guna istilah berdiri. Tapi jangan fahamkan berdiri itu duduk diri. Duduk, lepas tu berdiri. Jangan faham berdiri macam tu. Berdiri ni maksudnya kita pun kadang-kadang guna juga istilah berdiri ni. Tapi bukan menunjukkan kita guna istilah berdiri. Bukan menunjukkan duduk diri. Contohnya, berdiri surau ini. Faham tu maksudnya? Berdirinya surau ini di atas sebidang tanah ini. Masuk berdiri itu bukanlah kita masukkan surau ni mula-mula duduk sela, lepas tu dia berdiri pun. Tak kena begitu. Jadi kita guna istilah dalam sastra kan, kaedah sastra ni, sastra Melayu, telah berdirilah surau ini. Tu ayat sastra. Kalau cakap biasa-biasa bukan sastra, surau ni dibina bila? Ada. Itu cakap apa dia? Itu cakap direct, to the point. Tapi kalau ayat sastra ni, dia bunga-bunga sikit. Jadi, perkataan-perkataan tu kena bunga-bunga sikit lah. Dan berdirinya, tu. Masuk berdiri kita faham apa? Kalau nak terjemahkan. Dan berdirilah sebuah, apa dia? Rumah Allah di atas bukit ini. Contohnya. Berdiri apa kita faham situ? Terbinanya. Situ, murad dia. Habis sini berdiri ni apa dia? Murad dia. Yang ada di zat Allah. Itu maksud dia. Sifat ni ada pada zat Allah. Itu je maksud diri. Jangan faham diri, duduk, diri, duduk. Betul. Dengan zat yang qadim. Yang mengesah ia sifat hayah. Dia guna perkataan yang mengesah. Mengesah ia sifat hayah akan bahawa bersifat ia dengan segala sifat ma'ani seperti ilmu dan kudrah dan iradah dan tambah dan situ. Lepas iradah dan lain-lainnya. Kerana nota 3 di bawah dia sebut apa? Dan iradah lainnya sebetulnya dengan lafaz dan iradah dan lainnya. Maksudnya macam tergugur satu lah. Perkataan dan tu gugur. Jadi muatkan balik. Jadi kena baca dengan dan iradah dan lainnya. Itu dia. Baik. Yang mengesah ia akan bahawa bersifat ia dengan segala sifat ma'ani seperti ilmu dan kudrah dan iradah dan lain-lainnya. Baik. Ayat ni kita sambung pada kuliah akan datang lah. InsyaAllah. Ramai tak ada ni. Takut tertinggal pula. Jadi cukup setakat ni dulu. Kita sambung pada kuliah yang mendatang di tahun hadapan lah. InsyaAllah. Padahal 2 hari lagi je tahun depan tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.